untuk mendirikan sholat sunnah dan tetap akad ini. Begitu juga menurut Abu Razak daripada Ibni Abi Mulaikah berkata, Syafa' datang kepada Umar. Syafa' ini salah satu wanita daripada Bani Adi bin Ka'ab. Datang kepada Umar di dalam bulan Ramadan. Maka berkata Umar, aku tidak melihat daripada Abu Asma, maksudnya suami daripada Syafa' ketika waktu sholat subuh. Maka Syafa' berkata, ya Amirul Mukminin, telah bersungguh-sungguh pada waktu malam, kemudian malas untuk keluar masjid, maka dia pun sholat subuh, kemudian tidur. Maka Umar berkata, demi Allah, sungguhnya aku menyaksikan, aku lebih suka, lebih cinta sholat subuh berjamaah daripada orang yang bersungguh-sungguh mendirikan sholat malam di